Salam TV Sri Pau. Kembali bersama kami podcast yang bertopik Sambutan Hari Guru 2025 yang bertemakan Guru Bitara Nadi Negara. Jadi Aiman, apakah pandangan awak dengan tema Guru Bitara Nadi Negara? Pada pandangan saya, guru bitara membawa maksud melambangkan keunggulan dan keteladanan serta integriti yang tinggi dalam kalangan pendidik. Nadi negara pula membawa maksud menggambarkan peranan guru dalam membentuk modal insan yang baik. Okey, baiklah. Dezbel, siapakah guru yang menjadi kegemaran awak di sekolah ini? Guru kegemaran saya di sekolah ini adalah Cikgu Nora. Tapi tidak bermaksud saya tidak menyukai cikgu lain. Cuma Cikgu Nora ni dia ada kelebihan sedikit lah. Saya minat Cikgu Nora kerana dia selalu memberi motivasi kepada kami, memberi kata-kata semangat dan sabar dalam mendidik kami semasa berada dalam kelas. Okey, Aiman, awak pula, siapa guru kegemaran awak? Setakat ni, guru kegemaran saya ada 3 orang, iaitu guru kelas saya sendiri, Cikgu Nora, guru subjek matematik saya, Cikgu Suhatini, dan guru bahasa Melayu saya, Cikgu Janet. Ketiga-tiga guru ini menjadi guru kegemaran saya. Namun, tidak bermaksud saya tidak menyayangi dan menyukai cikgu-cikgu lain. Tetapi, mereka bertiga ini ada lain sikit. Sebab saya meminati guru-guru ini adalah mereka ni sabar dalam mendidik dan membimbing kami daripada kosong, tak tahu apa-apa hingga kami berjaya untuk mencapai kejayaan. Okey, pada pandangan awak berdua pula, adakah sambutan Hari Guru ini penting disambut di setiap sekolah pada setiap tahun? Pada pandangan saya, Hari Guru sangat penting untuk disambut di sekolah kerana untuk murid meminta maaf kepada cikgu mereka ketika mereka ada membuat silap semasa berada dalam kelas, dan untuk kita menghargai jasa-jasa guru yang sudah berbakti dan mengorbankan masa mereka kepada kita. Awak pula, Aiman? Pendapat saya, sambutan Hari Guru ini juga penting bagi mengingati jasa guru yang telah mengajar kita daripada kosong dan tak tahu apa-apa, dan mengingati masa yang mereka korbankan untuk mengajar kita. Okey, baiklah. Adakah awak berdua mempunyai beberapa pesanan untuk guru-guru? Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang sudah berbakti kepada murid, pelajar. Terima kasih kerana sudah mendidik kami dan tidak mengenang erti penat lelah semasa mengajar kami dan mengorbankan masa dan tenaga anda kepada kami dan sentiasa bersabar mengajar kami di dalam kelas. Awak pula, Aiman? Cikgu, selamat Hari Guru. Tiada apa yang saya mampu balas untuk masa sekarang. Cuma doa saja yang saya mampu titipkan dalam sepanjang cikgu mengajar saya. Saya harap suatu hari nanti saya mampu untuk membalas jasa cikgu-cikgu yang telah mengajar saya daripada saya masuk ke SMK Sungai Pau sehinggalah saya tamat di SMK Sungai Pau. Baiklah, terima kasih. Itu saja untuk podcast kami pada hari ini. Salam terus maju.